Musim rebang potonglah kuku gunting rambut awal Zulhijjah. Tiba-tiba ada slot kosong pula saat akhir. Dia pun masuklah ke sebahagian slot itu. Apa hukum dia telah kerat kuku gunting rambut dan dapat pahala sunat sebab buat dah larangan itu dalam keadaan tidak disengajakan. Bagus. Ramai orang tak faham. Benda mudah saja. Tapi dah tak belajar tak faham dah. Okey. Hari ni 5-6 WhatsApp masuk benda yang sama. Banyak hari ni kawan-kawan tanya dalam grup keluarga dan sebagainya. Dia dah potong kuku dari kami 1 Zulhijjah, dah potong kuku, potong misai. Contoh, tiba-tiba ada kosong lagi nak tak? Nak Faham? Masuklah dia hari ni, hari Sabtu kemarin. Faham? Kemarin ini. Kemarin hari Sabtu dia masuk. Ataupun masuk hari ni. Padahal 1 Zulhijjah potong dah kuku. Guana hukum. Dengar molek-molek. Nak khabar. Siapa yang nak masuk korban, faham lagi? Tak kira seekor atau sebagian, lembu ataupun unta kau andailah. 1 Zulhijjah je sunat dak potong kuku rambut misai. Sunat, bukan wajib. Sunat bukan rukun, bukan syarat. Sunat dak potong kuku, sunat dak gunting rambut. Faham lagi? Okey. Kalau gunting kau ada apa? Dia tak ada kait dengan bab korban. Faham? Korban tak ada kaitan. Korban awak tetap sah. Awak pergi gunting botok pun sah juga. 4 kali cukup kepala, 6 bulan, 8 bulan, 10 gambar pula. Sah juga korban. Tak ada kaitan langsung. Cuma siapa yang nak masuk korban, sunat tidak potong bahagian badan, kuku rambut. Apa makna tidak potong? Kalau dia potong juga, yukrahu, makruh dalam mazhab Syafi'i. Dah kalau dia makruh dipotong, dosa ke tak? Tak dosa. Dah ibadat korban, tak ada kaitan, tetap sah. Dah pahala korban, sama je. Cuma Allah lebih suka kalau tak potong kuku. Faham lagi? Bukan haram. Siapa habis balah ni, warna kira ni. Dah warna ni, niat dia warna ni. La ilaha illallah. Tak ada kaitan sah dah. Dah terpotong, sudah lah. Rebang gila. Sah dah, dapat pahala dah korban. Cuma kalau mudah potong, lebih baik. Kerana Nabi pesan, kalau dah nak masuk korban, jangan potong. Larangan tu lil karahah. Larangan itu makruh, bukan haram. Okey? Jadi mana-mana yang terpotong, tak ada masalah langsung korban dia. Teruskan. Jadi esok dah kita ingat dah, tak payah potong. Dengar dah orang kata jangan potong juga. Sah juga korban.